Dalam banyak-banyak keratan bunga kertas yang saya tanam tempoh hari, cuma ini sahaja yang berjaya hidup dengan sempurna. Dan ada sebahagiannya sudah berbunga. Anak pokok bunga kertas ni saya akan kumpulkan semula. Sebelum ini saya letak di sini untuk disiram menggunakan sistem siraman secara automatik ketika cuti balik kampung yang lepas. Sepanjang tempoh saya bercuti, pokok bunga kertas ini memang tidak diberikan baja, cuma bergantung kepada air paip sahaja. Jadi tidak hairanlah kawan-kawan, keadaan daun pokok bunga kertas ni ada yang dah menguning. Namun begitu, keadaan pokok bunga kertas ni tidaklah merisaukan sangat, kerana pokok bunga kertas mudah untuk ditanam. Anak pokok bunga kertas boleh diberikan baja butiran seperti ini, tetapi dengan kuantiti yang sedikit. Ataupun berikan baja folia kawan-kawan. Kerana keadaan pokok yang masih kecil, kita perlu berhati-hati memberikannya baja kerana ianya masih sensitif. Semburan baja folia ini diberikan kepada pokok bunga kertas terus di daun. Mungkin kerana ini jugalah kawan-kawan, pokok bunga kertas ni sudah mula berbunga. Kesuburan pokok bunga kertas semakin meningkat sejak saya menggunakan baja yang diformulasikan khas untuk pokok bunga kertas sahaja. Saya pun dah tak sabar nak pindahkan pokok-pokok ni ke pasu yang lebih besar.